Tahukah anda, sehari sebelum raya, jawatankuasa akan melihat anak bulan untuk menentukan esok berbulanya hari raya. Ini iklan raya ke? Sekiranya bulan tidak kelihatan, kaedah hisab akan digunakan mengikut falak untuk menentukan tarikh hari raya. Farah, tengok depan. Mak, kenapa kita selalu lambat balik kampung ya? Ya ke? 1998. Masa tu, Mak boleh pula lupa jalan nak balik kampung. Belok kanan, nanti terus je jumpa signboard. Macam ni ke, Cik? Macam ni. 2005. Tak payah kita pancit. Pancit? Biasalah tu. Sampai gambar 4 sekali. 2011. Masa tu hujan lebat gila. Sampai wiper pun tercabut. 1992. Mak dah lupa. Masa tu ramai yang datang last minute nak cuci baju raya. Mak! Mesin ni rosak ke? Jangan usik. Tapi tadi, dah periksa kereta, GPS. Kedai pun dah tutup awal. Jadi tahun ni, kita tak akan lambat lagi dah. Pada Mak, raya memang beza sangat. 1990. Masa tu, ayah dengan mak kau baru bercerai. Ini kan raya. Korang berlakon je lah macam lelaki bini. 1995, diorang tu malu dengan mak. Tapi tak malu cakap bukan-bukan. Bila nak kahwin lagi? Takkan kau nak biarkan anak kau tu besar tak ada ayah? Tapi, kalau ada boyfriend, jangan bawa balik rumah pula. Malukan family je. 1998, kita masih sempat balik raya. Ayah kau pun, masa kahwin selalu tak ada. Bila raya, muncul je. Aku tengok laki kau okey je. Kau yang buat hal kan? Tak nak rujuk ke? Orang lain mungkin seronok bila raya. Tapi tak pada ibu tunggal macam mak. 364 hari. Mak lah mak. Mak lah ayah. Kawan. Driver. Tutor. Satu-satunya pencari rezeki. Tapi, bila raya, mak yang gagal. Nak tahu kenapa kita selalu balik lewat raya? Mak lah puncanya. Tapi, bukan kali ni. Tahun ni, raya mungkin takkan jadi. Fenomena pelik dan berlaku. Fasa bulan tidak menunjukkan pergerakan seperti biasa. Ia tidak pernah berulang. Let's go. Starting the fleet of drones. Mona. Uploading the protection protocol. Shantini. Deploying operations for observatories. Kita percaya. Satu fenomena aneh telah berlaku. Fasa bulan telah terhenti sejak 2 minggu lalu. Ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Lama kau tunggu. Hari raya tidak dapat diumumkan sehingga dapat ditentukan. Kenapa ni Farah? Raya je pun. Tak, Mak. Tahu. Hari-hari Mak kerja. Sebab tak nak kita susah. Sampai Mak tak ada masa untuk
bila dapat peluang dengan Mak dalam kereta ni, kita berdua je jalan-jalan. Bagi itulah kenangan raya yang paling indah. Raya kita memang beza. Tak sama macam orang lain. Tapi pada cukup sempurna. Apa yang nak selama ni, inilah dia. Raya cahari kita. Tima, don't you think we've gone too far this time? Maybe. Ini perkembangan terkini. Anak bulan telah kelihatan secara tiba-tiba. Ahli-ahli falak terkejut namun berasa lega kerana kita kini dapat mengesahkan bahawa esok hari raya. Oi, besok raya! Cepat tolong! Saya dengan ini mengucapkan selamat hari raya. Dah sampai ke sayang? Ke kita lewat lagi ni? Ya, cik abang suamiku. Tapi sebab Mak ni, semua orang menjadi lambat. Siapa pula yang nak berhenti kat kedai Tom Yam ni?